kan, masa ada yang lupa tarik handbrake kan, kan. Pernahkah anda terfikir bahawa forklift sekiranya dioperasikan tanpa sebarang kemahiran atau tunjuk ajar boleh mengundang bencana dan juga kematian? Ramai orang fikir forklift hanya perlu tahu pemandu. Hakikatnya seorang operator perlu memahami prosedur kerja selamat, mengenal pasti risiko dan sentiasa peka dengan persekitaran. Sebelum mengendalikan operasi harian forklift, seorang operator perlu memastikan bahawa semua keadaan forklift berada dalam keadaan yang baik dan juga pastikan juga segala bentuk kecacatan telah pun dikenal pasti dalam borang, rekod dan kemaskinikan kepada superior anda. Yang paling penting tuan-tuan ialah pemakaian seatbelt. Jangan operasikan forklift tanpa seatbelt, sebab itu adalah satu punca-punca kemalangan yang besar yang boleh berlaku sekiranya forklift terbalik. Di sini kita bukan hanya belajar teori saja, tetapi kita juga akan praktiskan segala amalan mengikut National Occupational Skill Standard dalam pengoperasian forklift. Kerana kalau kita sekadar belajar teori, kita hanya tahu dan faham. Tetapi kalau kita belajar praktikal sekali, kita adalah lebih mahir. Suatu latihan kami menggunakan konsep 70, 20 dan 10. Apabila setiap operator mempunyai pengetahuan yang betul, risiko kemalangan dapat dikurangkan. Aset syarikat lebih terpelihara dan yang paling penting, semua pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat. Ingat, forklift bukan sekadar kenderaan untuk angkat barang. Ia memerlukan kemahiran, tanggungjawab dan juga disiplin pengendalian yang tinggi. Keselamatan pengendalian forklift bermula dengan sistem kerja selamat, taksiran risiko yang dikenal pasti dan juga operator yang berkemahiran. Elakkan tragedi. Pastikan latihan forklift dilakukan di organisasi anda, kerana tanpa latihan syarikat anda mungkin juga akan dikenakan liability perundangan. Sehingga di bawah Seksyen 15, mana-mana pihak majikan gagal melaksanakan latihan boleh dikenakan tindakan sehingga RM500,000. Jadikan latihan forklift ini di organisasi anda. Hubungi kami segera di talian yang tertera.